Ya, sebelum tercetusnya fasa pertama gencatan Gaza itu, setiap saluran kemanusiaan itu sama ada melalui Rafah, udara ataupun melalui laut perlu kebenaran Israel kerana mereka mengawal teater peperangan itu. Tapi hakikatnya fasa pertama ini juga sepatutnya membolehkan saluran kemanusiaan ini sama daripada Rafah ke Jordan ataupun udara perlu dilaksanakan. Jadi dalam hal ini kita menggunakan saluran ketiga, menggunakan negara yang mempunyai hubungan dengan Israel, Mesir ke Qatar ke dalam menyalurkannya kerana kita tidak mempunyai hubungan diplomatik. Jadi kita menggunakan segala saluran yang ada pada kita untuk menyalurkan kemanusiaan tanpa berhubung secara langsung dengan Israel. Malah kalau kita perlu meminta bantuan Amerika Syarikat pun, kita perlu melakukannya demi penduduk Gaza tersebut. Jadi dalam hal ini seperti mana kita menggunakan saluran negara ketiga untuk membebaskan aktivis, sama juga dengan penyaluran bantuan kemanusiaan. Tapi hakikatnya lah, sepatutnya hujung minggu ni sepatutnya bila Presiden Trump ke Sharm el-Sheikh untuk memuktamadkan fasa pertama perjanjian antara Hamas dan Israel, sepatutnya penyaluran bantuan kemanusiaan itu tidak lagi terancam. Jadi kita perlu bersedia sekarang, untuk menyalurkan sama ada melalui Mesir ke ataupun negara-negara lain tanpa dikatakan ada sekatan lagi. Jadi itu yang dikatakan baiknya fasa pertama pencatatan ini yang diusahakan oleh Presiden Trump.